Apa khabar semua? Salam sejahtera dan selamat datang ke saingan Liga Super 2024-2025, hari perlawanan saingan ACL Elite baru-baru ini. Salam sejahtera, selamat datang ke saingan Liga Super 2024-2025, hari perlawanan ke-21, perlawanan tertunda. Kedah Darul Aman di kedudukan ke-11 melayani kunjungan. Hujan yang turun, hujan berkat barangkali. Dan kesebelasan Kedah yang diturunkan oleh Victor Andrak. 4-3-3 adalah formasi pilihan. Bahagian tengah untuk JDT Iker Unda Barena bersama dengan Afiq Fazail. 4-2-3-1. Nasaruddin adalah pengadil perlawanan, dibantu oleh Kesa Baraj dan Juhairi Haji Idris. Pengadil keempat Faizuddin bin Ismail. JDT dari sebelah kanan ke kiri, merah biru, dan pasukan hijau kuning Kedah sebelah kiri ke kanan. High press saat-saat awal ini selepas bermulanya kick off. Nampak lihat ruang yang ditinggalkan. Backson 1 lawan 1. Cuba diselamatkan. Dan ditepis oleh Ifuad. Bertemu dengan Kedah melakar hat-trick. Dia hampir saja meletakkan JDT di hadapan hanya selepas 35 saat. Sekali lagi lihat kebebasan yang kita dapat lihat yang dipunyai oleh Afiq Iqmal Rosli. Kawalan sentuhan pertama, Fayad recovery agak baik. Walaupun dia kehilangan bola seketika, Fayad masuk ke dalam. Mungkin satu percubaan. Side netting saja saudara. Tapi sekadar side netting saja yang ditemui oleh Fayad Zulkifli. Terlihat sekali lagi bagaimana satu gerakan individu yang beliau lakukan pada mulanya hilang kawalan bola, tapi kemudiannya recovery agak baik dan melepas. Lambungan daripada Pak Jun Hyong terus untuk mencari Haberty. Sekali lagi situasi cemas. Haberty di sini dan dihukum. Kesilapan daripada Ifuad Akmal memberikan Haberty satu peluang keemasan. Dan dalam permintaan kali kedua, ditambahnya koleksi itu, hat-trick kali terakhir kedua pasukan ini bertemu di Sultan Ibrahim, dan kali ini juga mencatatkan jaringan ketenangan yang dipamerkan selepas dia memperdayakan Ifuad di sini, dan dalam angle yang begitu sukar juga berjaya untuk menewaskan Lokman Hakim. Turut merebahkan badannya di situ. Darul Aman ini seri 3 sama pada musim ataupun tahun 2023. 26 Ogos sekali lagi situasi hampir sama berlaku. Ifuad, dan kali ini mudah. Romel Morales terlalu mudah, kekeliruan di dalam barisan pertahanan Kedah dalam kawasan penalti. Lambungan juga daripada Pak Jun Yong. Backson dalam kedudukan onside di sini. Backheel yang cukup cantik melihat kedudukan Romel yang tidak dikawal. Dan tugas mudah untuk beliau walaupun ada dua individu di hadapan beliau yang menutup ruang, tetapi dia berjaya untuk mencari angle yang tepat. Rempatan yang cukup padu untuk menambah koleksi jaringan di dalam kawasan mereka sendiri, dan mereka turut melakukan high press. Mereka mempamerkan satu highline juga. Bermain dengan begitu berani sekali. Namun lihat ruang-ruang kosong yang dicipta. Backshot terkena tiang. Satu demi satu peluang yang dihasilkan dan ada tolakan di situ. Nazmi memberikan sepakan penalti dan menolak. Kena tiang di sini, dan anda lihat bila Oscar Arribas mengejar dan bagaimana dia ditolak begitu sahaja dalam kawasan penalti. Cuba untuk melakukan satu tolakan. Backson siap sedia mencarikan gol yang ketiga. Tidak ada sebarang keraguan di situ. Walaupun Ifuad menafikan percubaan pertama Backson. 3 gol kosong. 2 gol untuk Backson. 1 gol Romel Morales. Mencari bottom corner di sebelah kiri. Dalam situasi seperti ini begitu sukar sekali untuk penjaga gol. Arif Aiman cutback untuk Backson. Haberty. Backson sekali lagi percubaan. Ditampan, diselamatkan oleh Ifuad.
lagi dia menafikan Bekson. Kali ini turut dilangsungkan ketika ini. Lambungan cantik bagaimana di sini. Dalam kedudukan onside, lihat kedudukan Shihad yang sudah pun meninggalkan gawangnya. Cantik. Satu jaringan yang akan memberikan semangat. Itu adalah satu jaringan yang boleh dibanggakan. Terlihat sekali lagi bagaimana lambungan Afiq Ikmal Rosli. Sentuhan pertama yang cukup kemas. Dan kemudian dia melihat kedudukan Shihad. Melakukan satu turning dan satu curling effort ke far post di sebelah kiri. Terkena tiang dan masuk ke dalam. Hasil daripada lencongan yang dilakukan dengan bola tersebut. Tewas kepada Kuching 3-0 di laman lawan kali terakhir 12 Mac yang lalu. 7 Mac lepas kepada KL, percubaan jarak jauh. Sekali lagi nampak seolah-olah batan itulah yang mereka lakukan. Ini sekali lagi kita lihat nyepos yang dicari oleh Haberty. Hampir melepaskan diri Afiq Ikmal Rosli dan menuju ke 48 minit. 3 minit waktu kecederaan. Nazmi Nasaruddin sudah pun membunyikan whistle untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama. Berehat sebentar, kembali selepas ini untuk aksi separuh masa yang kedua. Jangan ke mana-mana. Afiq Ikmal Rosli bahagian depan. Front 3 untuk pasukan Kedah. Right, bermulanya kick off dalam separuh masa yang kedua. Kali ini Kedah hijau kuning dari sebelah kanan ke kiri. Joe Darul Takzim 60 minit. Haberty tandukan dan jaringan yang berjaya dilakukan. Kali ini Jody Ahmad. Dan kita sudah pun mengatakan dan juga Jody Ahmad dalam kedudukan point blank. Dapat lihat di situ dia dikawal oleh Wan Amirul Afiq, tetapi begitu mudah sekali dia melepaskan diri melakukan satu tandukan kilas dan menewaskan Ifwat untuk jaringan keempat itu. Itulah jaringan yang mereka perlukan. Arif Aiman satu chip ke tengah. Tidak dapat dikawal oleh Kamil Akmal. Terkena balang percubaan. Masih lagi dalam permainan. What a try kita dapat lihat. Lihat sekali lagi percubaan Oscar Ribas ini yang terkena palang. Nacho Insa ke tengah. Bekson dibiarkan Nazmi Faiz. Dan jaringan kelima berjaya dihasilkan hasil kekeliruan dalam kawasan penalti. Dan saya kira ditampan sendiri oleh pemain Kedah. Dan Ifwat ulang tayang ini. Nacho Insa, Bekson dengan layoff. Dan kemudiannya nampak seolah-olah Wan Amirul Afiq yang menampan bola itu masuk ke dalam gawangnya sendiri. Lihat sekali lagi percubaan Nazmi Faiz, ya, dan sentuhan Wan Amirul Afiq yang melakukan sentuhan. Masih lagi dalam kawasan penalti. Bekson terkena tiang. Satu lagi peluang. Tiang kali kedua dinafikan. Wow. Berapa kali sudah tiang dan palang menjadi penghalang untuk JDT. Memangnya tidak jauh. Mari kita melihat semula insiden percubaan Bekson yang terkena tiang sebentar tadi. Dan kali kedua Jose Rodriguez. Yong Sumare masuk ke dalam. Masih lagi Sumare dijatuhkan dalam kawasan penalti. Tidak teragak-agak Nazmi Nasaruddin. Kalau dilihat sekali lagi ada unsur kelewatannya di situ. Ya, terjahan daripada Aiman Farhan yang sebenarnya perlu lebih berhati-hati dalam kawasan penalti dengan lakukan terjahan seperti itu tanpa. Dan jaringan ke-26 dalam Liga Super. Bekson! Hat-trick yang berjaya dihasilkan. Dan lengkap sudah malam untuk Bekson. Segalanya, mereka juga mempunyai peluang. Tapi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan dihukum sepenuhnya oleh Johor Darul Takzim yang bukan sahaja mencatatkan 6 gol pada malam ini, tetapi berdasarkan jumlah peluang yang dihasilkan, Rembatan dalam kedudukan yang terbaik di luar padang dan masih mampu untuk beraksi secara kompetitif
Dan whistle akhirnya dibunyikan oleh Nazmi Nazaruddin untuk menamatkan perlawanan di Stadium Darul Aman Al-Usta Kedah untuk Harimau Selatan yang mengaum sekali lagi dan menjinakkan sang kenari. Kedah Darul Aman FC 1.